Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini kita nak cerita sikit lah macam mana nak buat buy and sell dekat app CGS. So korang buka aja app CGS ni. Sebab saya dah login siap-siap tadi, jadi dia terus masuk lah. So nanti kalau korang login tu kena masukkan password and then dia akan OTP kat email. Okay, tapi apa-apa pun sekarang ni kita nak trade FCPO lah. So bila guna CGS ni dia boleh je trade bursa US, Hong Kong, apa benda semua. Tapi tak apa, tu tak penting sebab kita gunakan CGS ni untuk trade FCPO sahaja. Jadi sekarang ni kita akan tekan dekat bahagian quote ni. Okay, and then kita akan search. So nampak tak, saya dah set siap-siap dah watchlist saya kat sini. So kalau korang belum ada lagi, korang kena set lah. Cuma yang ni, korang kena buat buat satu, sama ada nak edit watchlist lama, tukar nama. Macam mana? Nak tukar nama boleh tukar nama. Ataupun korang nak delete terus buat baru lah. Saya memang buat yang ni untuk FCPO saja. So saya memang letak kontrak FCPO dekat sini, kontrak bulan 3 bulan ke depan. Okay, so sekarang kita akan search perkataan FCPO lah. So bila kita search FCPO, satu lagi, pastikan korang tukar yang ni kepada all exchange. Okay, so sekali bila kita bagian code ni, kita tekan search, tukar all exchange dulu, all exchange. Okay, baru kita type FCPO. So sekarang ni ada banyak kontrak, betul tak? So kita nak pilih kontrak 3 bulan ke depan. Okay, which is sekarang saya tengah buat video sekarang ni pada bulan Disember. Okay, so 3 bulan ke depan adalah Disember, Januari, Februari. Itu kalau sebelum 15 hari bulan. Kalau selepas 15 hari bulan, dia akan kira ambil kontrak March. Faham tak? So mungkin dia complicated sikit, tapi tak apa, korang boleh tengok video daripada Rizal Auzan, dia dah explain. Nanti boleh play balik daripada awal apa semua lah, tapi saya ringkaskan. Kalau selepas 15 hari bulan, dikira bulan baru. Kalau sebelum 15 hari bulan, dikira bulan semasa. So macam sekarang saya buat video ni adalah pada 4 Disember 2025. Jadi 4 Disember 2025, maksudnya kontrak kita akan ambil kontrak Disember, Januari, Februari. Itu 3 bulan ke depan. Tapi kalau lepas 15 bulan 12, maksudnya 16 bulan 12, kita akan guna kontrak March 2026. Macam tu. Okay, so macam saya dah tahu kita nak pakai kontrak Februari 2026. So kita akan buat dash, lepas tu tulis Februari. Okay, so kat sini banyak banyak ni. Ni apa benda ni, nama dia spread. Ni nama dia spread. Kalau nak fahamkan, dalam video Rizal Auzan pun dia ada tulis, ada buat tak silap. Kita buka bahagian playlist dia. Ni ada ni, spread, asas spread trading. Kalau korang nak faham lah apa benda yang ni. Kalau korang nak faham ni, tapi personally saya tak recommend, sebab bagi saya baik trade FCPO saja dah cukup dah. Tapi spread kalau nak study boleh study lah. Ni ada spread dia panggil. Cuma kalau nak fahamkan ni apa benda ni, boleh tengok video ni lah, asas spread trading. Okay, so kita nak fokus pada FCPO lah. Jadi kita tekan je yang kontrak 3 bulan ke depan. So kita tekan yang ni. Okay, so pastikan korang masukkan watchlist. Macam saya tekan left ni. So saya akan add to watchlist lah. So saya tekan confirm. Okay, so ni dia kata duplicated sebab saya dah masukkan tadi. Okay, so kalau kita buka dekat watchlist, ni dia ada lah. So kalau korang tak buat lagi, kena buat dulu watchlist lah. So saya dah ada. Okay, next apa yang kita nak buat adalah kita nak buat pembelian. Pembelian atau penjualan lah. So kita nak buy and sell, kita tekan dekat kontrak ni. So next adalah kita tekan butang buy. Okay, so butang buy ni, pastikan korang kena relax jangan kalut, jangan terus nak kejar harga, jangan kalut, relax je. Just tengok je dekat trading view. Okay, macam kalau saya buka trading view kan, buka je trading view, tengok chart berapa. Sebab saya memang tengok chart trading view, buka chart 5 minit. Tengoklah harga berapa yang ikut setup yang korang nak pakai atau ikut apa yang saya ajar. Okay, so just follow je harga, kita tengok je harga sini. Okay, and then Q je harga yang kita nak. Q harga contoh ni kan, kata kita nak beli 4105. So kita tulis 4105, kontrak ambil 1, tulis 1. Okay, yang ni disclose ni abaikan. Order type, okay, order type ni penting juga sebenarnya. Tapi tak apa, try guna yang limit dulu, belajar guna yang limit dulu. Kita belajar guna limit. Dia ada satu lagi market. Saya ada 2 lah, saya pakai 3 limit, market yang stop. Tapi tak apa, kita belajar yang limit dulu. Nanti along the way boleh tanya saya balik untuk market order. Okay, so kita pakai yang limit. Buat masa kita pakai je yang limit. Okay, lepas tu tekan dekat sini, lepas tu tekan submit. Okay, so ni kena masukkan password lah. So saya tak, kalau saya masukkan password ni tekan tu ya. So saya tak masukkan password lah. So ni kena masukkan pin yang saya dah set. Tekan jadi member pin supaya dia ingat, and then dah siap lah. So nanti dia akan ada dekat bahagian order kat sini. Okay, dia ada dekat bahagian order. So kalau dah match, dia akan keluar dekat bahagian portfolio lah. Alright, so sebab ni kalau saya tekan, korang akan nampak password saya. So saya tak tekan lah. Okay, sama juga kalau kita dah beli, katalah kita dah beli kan. Okay, katalah kita dah beli, dia akan keluar dekat portfolio kita kat sini. Kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok. So ni balance, ni before cash balance, current balance duit saya 34% sebab saya dah cash out duit. Okay, so dekat sini akan keluar lah harga berapa semua. Dia kena, sebab saya tak beli sekarang, saya tak boleh tunjuk contoh lah.
Tapi dekat sini bahagian dia akan keluar. So kalau kita nak jual, katakanlah kita buy, so kita nak sell, just tekan je butang sell, masukkan harga. Contoh tadi kata 4105 kan. So kita tulis 41, contoh 4120, 4120 kontrak 1. Okay, pastikan satu kontrak tau. Kalau korang letak dua, maksudnya korang nak main dua lot. Tapi dua lot ni kena modal 7,000 lah, kena modal 7,000. So kalau modal 5,000 hanya boleh main satu lot sahaja. Okay, so dah siap. Okay, dah siap, kita tekan butang submit lah. Yang lain semua abaikan, tu je. Basically ubah price, ubah kontrak, tu je. Order type ni agak penting tapi tak apa, biar dulu. Saya rasa peringkat awal korang study ni. Lepas tu tekan submit. Macam tu. Okay, so saya fail masalah internet rasa ni. Saya internet. So tapi tak apa, abaikan. Yang penting itu je lah. Faham tak? Rasa tu je kot rasa cara nak buat buy and sell guna CGS. Dan saya mostly saya banyak pakai phone sebab saya banyak jaga anak kat rumah. So kita trader suri rumah. Jadi bila trader suri rumah ni tak pegang laptop sangat. Saya banyak pegang phone. So saya akan tengok chart guna trading view dekat phone macam ni. Lepas tu saya akan trade guna app CGS macam yang saya sebut tadi lah. So saya akan check sini kata ada setup yang saya nak, set alert, dapat alert, saya terus je queue ikut harga yang saya nak. Masuk je harga dalam ni, biarlah harga dia berubah-ubah pun. Masuk je harga kita nak. Lepas tu tinggal. Lepas tu bukan tinggal, lepas tu tengok lah dia match ke tak. Pastikan dia keluar dekat portfolio sebab kadang-kadang sebab dia kadang FC pun laju, bila kita letak tak match. So kalau tak match dah buat macam mana? Kalau saya lah, kalau tak match, kalau saya jarang saya nak kejar. Kalau saya lah tak match, saya jarang nak kejar tapi tengok kadang-kadang saya kejar juga. So ni depends sikit. Yang ni tak apa. Yang ni kalau ada tak match ke apa boleh tanya saya balik, okay? So itu sahaja daripada saya. Kalau apa soalan boleh tanya balik. Alright, Assalamualaikum.